Terima kasih Yang di-Pertua. Saya bangun sebagai ahli parlimen untuk terus membahaskan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tabung haji. Biar saya menjelaskan terlebih dahulu sebelum pihak-pihak tertentu menuduh saya yang bukan-bukan, walaupun saya bukan beragama Islam, tetapi sebagai seorang ahli parlimen daripada Parlimen Jelutong yang ada ramai pengundi-pengundi yang beragama Islam yang mencarum dalam tabung haji, saya terpanggil untuk membahaskan laporan ini. Kemarin apabila saya sedang mengendalikan satu perbicaraan di mahkamah, setelah selesai, saya juga telah maklumkan kepada mahkamah bahawa saya tidak akan dapat hadir di mahkamah kerana akan berada di parlimen. Timbalan Pendakwa Raya, mungkin beliau menonton siaran langsung, Puan Sariza binti Ismail, seorang Pendakwa Raya DPP di Pulau Pinang, meminta saya untuk turut mengambil bahagian kerana beliau memaklumkan kepada saya bahawa ibu beliau yang bekerja sebagai seorang cleaner, pembersih, mendapat pendapatan yang lebih kurang cukup untuk makan, menabung dan juga turut rugi di atas pelaburan-pelaburan yang mengalami kerugian di tabung haji. Saya juga bangun kerana baru-baru ini dalam konteks perbincangan tabung haji, kita dengar ada pihak-pihak tertentu menuduh DAP. Kononnya DAP ingin menghapuskan orang-orang Melayu dan agama Islam. Malangnya Yang Berhormat Marang tidak hadir untuk saya menempelak kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau. Ada juga pihak yang mengeluarkan kenyataan kalau UMNO dan Barisan Nasional tidak ada dalam kerajaan, maka kepentingan orang-orang Melayu dan yang beragama Islam tidak akan terbela. Saya ingin tanya beliau, saya tak mau namakan beliau lah. Saya ingin tanya beliau. Beliau ini merupakan seorang bekas Menteri Belia dan Sukan, Menteri Kesihatan. Dulu digantung oleh UMNO, sekarang masuk kembali ke UMNO. Beliau mengeluarkan, bila masuk kembali ke UMNO, beliau kata kalau tiada UMNO dan Barisan Nasional dalam kerajaan, maka kepentingan orang Melayu dan yang beragama Islam tidak akan terbela. Apa yang berlaku kepada tabung haji? Saya ingin tanya beliau. Ketika itu siapa yang menjadi ketua eksekutif tabung haji? Pengurusi tabung haji? Parti DAP? Ahli Parlimen DAP? Saya ingin tanya. Mungkin ahli-ahli Parlimen daripada UMNO, Barisan Nasional boleh memberi penjelasan. Ada juga seorang pemimpin pemuda UMNO yang bertanyakan, mana bukti sakau dalam Suruhanjaya, laporan Suruhanjaya Diraja? Beliau mempunyai ijazah sebagai seorang doktor, pemuda. Memanglah dalam laporan tabung haji ini tidak dinyatakan sakau. Tapi hakikatnya laporan ini menunjukkan dengan jelas pengurusi tabung haji pada masa itu daripada tahun 2014 hingga 2018, iaitu namanya, saya sebutkan nama, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, Ahli Parlimen Baling, yang mempengurusikan tabung haji, yang suatu ketika menjadi ketua eksekutif tabung haji, yang bertanggungjawab melakukan sakau atau telah terlibat secara langsung dalam kejadian-kejadian sakau atau mencuri wang tabung haji. Saya juga bangun kerana Yang Berhormat, maaf, minta laluan. saya akan bagi, biar saya habiskan dulu. Yang Berhormat. Tidak, apabila kita mengatakan seorang itu mencuri, kita perlu ada bukti. Saya akan bagi. Kita perlu ada bukti. Saya akan bagi peluang. Saya akan bagi peluang. Kinabatangan saya akan bagi ini saya akan jawab. Saya akan bagi. Sebentar. Ya? Yang Berhormat Kinabatangan baca peraturan 37. Ya. Duduk Yang Berhormat. Ya, saya akan bagi. Dalam 1-2 minit saya akan bagi. Kita juga lihat bahawa dalam pilihan raya yang telah berlangsung di Johor, di Negeri Sembilan, pelbagai tuduhan telah dilemparkan terhadap parti DAP. Kononnya parti DAP ini telah menjual aset-aset tabung haji. Hakikatnya adalah sebenarnya DAP
terutamanya parti DAP dalam Pakatan Harapan 1.0 yang telah cuba untuk menyelamatkan tabung haji. Saya ingin menyatakan di sini, ketika itu ahli Parlimen Bagan yang menjadi Menteri Kewangan telah meluluskan suntikan dana bernilai 19.9 bilion melalui sebuah syarikat tujuan khas SPV, iaitu Urus Harta Jemaah Sedia Berhad, untuk memulihkan kedudukan kewangan lembaga tabung haji yang mengalami defisit besar. Ini adalah bukti. Selalunya DAP dituduh. Selalunya Bagan dituduh. Selalunya DAP dituduh seperti yang saya katakan tadi. Dewan Yang Mulia ini tahu. Tuan Speaker, Datuk Speaker tahu. Yang Berhormat Marang baru-baru ini mengatakan DAP bertekad untuk menghapuskan orang Islam, menghapuskan orang-orang Melayu. Satu kenyataan yang begitu tidak bertanggungjawab. Kenyataan yang boleh mencetuskan pelbagai masalah huru-hara di negara kita. Tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Sejarah membuktikan DAP yang menjadi salah satu parti dalam Pakatan Harapan 1.0, Menteri Kewangan ketika itu Lim Guan Eng telah cuba untuk menyelamatkan tabung haji. Baru-baru tadi saya dengar Tenggara, Yang Berhormat Tenggara, mengatakan bahawa aset tabung haji dijual kepada syarikat-syarikat kelapa sawit di Sarawak, syarikat-syarikat Cina. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Saya ulangi. Lim Guan Eng, ahli Parlimen Bagan, ketika itu Menteri Kewangan, meluluskan suntikan dana bernilai 19.9 bilion melalui sebuah syarikat tujuan khas SPV, iaitu Urus Harta Jemaah Sedia Berhad, untuk memulihkan kedudukan kewangan lembaga tabung haji yang mengalami defisit besar. Saya tidak mau bermain politik. Saya duka cita ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional UMNO terutamanya. Di Dewan di sini kita duduk bersama-sama. Semasa di Johor Negeri Sembilan, tu dia masuk belasah DAP. Ada kenyataan Yang Berhormat daripada Jempol. Saya gunakan jempol. Saya hampa dia tak hadir. Ada satu ucapan dibuat oleh beliau. Beliau menuduh DAP, mengatakan kononnya kita melukis satu lukisan yang berupa kinzir dengan pakaian kerabat diraja. DAP dituduh. Semua salah DAP. Rugi tabung haji salah DAP. Kenapa kita tak tanya, kenapa tabung haji sampai ke tahap ini? Tolonglah, terutamanya ahli-ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional, sehingga memfitnah di beberapa tempat semasa pilihan raya Johor, semasa pilihan raya Negeri Sembilan. Mari kita bahaskan. Dan tadi Menteri Agama telah menyatakan dengan jelas, tidak ada mana-mana aset tabung haji dijual kepada orang-orang Cina ataupun syarikat-syarikat Cina. Itu adalah jelas. Itu adalah laporan RCI. So saya menyeru di sini, kalau kita nak berkawan, tolonglah ikhlas. Nak gaduh pun boleh, nak lawan pun boleh. Saya cakap ini daripada hati sanubari saya. Setelah kerajaan Madani Perpaduan ini ditubuhkan, semua ahli-ahli Parlimen DAP telah memberikan kerjasama penuh, menyokong sepenuhnya pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun, pimpinan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk. Tetapi apabila kenyataan-kenyataan dikeluarkan, umpamanya Yang Berhormat Bagan Datuk pergi ke China mengatakan kita bungkuskan Setiausaha Agong DAP di China. Kenapa kenyataan ini dikeluarkan? Adakah ini menunjukkan keikhlasan beliau? Saya duka cita. Saya sebagai backbencher, mungkin Yang Berhormat dari Setiausaha Agong, saya, Yang Berhormat Seremban tidak mau mengeluarkan kenyataan ini. Tapi saya sebagai backbencher perlu nyatakan kehampaan saya terhadap Yang Berhormat Bagan Datuk yang mengeluarkan kenyataan tersebut. Sebab itu saya kata di sini, kita perlu lihat siapa yang bertanggungjawab terhadap semua masalah yang berlaku di tabung haji.
UMNO dan Barisan Nasional perlu ikhlas. Terima hakikat kerugiannya disebabkan oleh Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Dua perkara, Speaker, saya ingin gulung. Kenapa sehingga sekarang Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim tidak dituduh di mahkamah oleh SPRM? Satu. Kedua, saya juga lihat bahawa Ketua Audit Negara telah mengeluarkan sijil bersih daripada 2014, 2015, 2016, 17 dan 18. Saya menuntut supaya Ketua Audit Negara yang bertugas masa itu juga turut diambil tindakan kerana mengeluarkan sijil bersih. Ini merupakan salah guna kuasa yang serius. Dan si Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin minta semua ahli-ahli Barisan Nasional dan UMNO bermuhasabah supaya tanya diri sendiri. Tolonglah, bukan disebabkan oleh kerakusan kuasa nak menang pilihan raya. Di sini duduk bersama-sama dengan DAP. Turun ke padang menghantam parti DAP. Datuk Speaker. Yang berhormat, untuk mencelah, baca 37, bangkitkan. Isi kandungan perbahasan peraturan 36. Kalau tak ada berlandaskan itu, saya tidak boleh menegur Yang Berhormat Jelutong. Kita berpandu apa yang berlaku dalam Dewan. Saya selalu berpegang kepada kitab kita ni. Kalau you don't master this, you nak mencelah, you nak tegur, susah. Faham? Rakyat, walaupun saya Parti UMNO, walaupun saya Barisan Nasional, saya bila duduk tanggungjawab kita kena buat, berlaku adil. Dan berpandukan peraturan dan bukan ikut hati dan perasaan. Ini saya. Ya. Yang Berhormat Jelutong, 1 minit gulung. Tan Sri Speaker, akhir sekali saya ingin menyatakan bahawa Suruhanjaya Siasatan Diraja ini telah dimulakan ketika Yang Berhormat Bera menjadi ahli parlimen. Jadi, pendapatan mereka tidak mendedahkan bahawa siapa-siapa yang perlu dituduh. Saya menyarankan bahawa Yang Berhormat Tambun mengadakan satu lagi RCI. Kerana saya berpendapat RCI ini tidak sempurna. Mungkin ada niat tertentu untuk melepaskan mana-mana pihak. Saya menuntut supaya satu lagi Suruhanjaya Siasatan Diraja diadakan dan dalam Suruhanjaya Siasatan itu, kalau perlu, mengesyorkan pihak-pihak mana yang sebenarnya bertanggungjawab dan tindakan-tindakan susulan seperti menuduh mereka diambil di mahkamah. Terima kasih Tan Sri Speaker di atas peluang.